Apakah hukum buat dua jemaah di dalam satu kampung? Sekiranya sah, adakah ada syarat tertentu bagi dia? Hak mu'tamad di dalam mazhab kita Syafi'i dan ialah zahir bagi hadis-hadis dan zahir bagi perbuatan orang salaf, iaitu tak sah mendirikan dua jemaah di dalam satu kampung. Tak sah. Tak ada di masa Rasulullah satu kampung satu jemaah je, tak ada dua. Buat dua tu satu daripada, kalau kira kaedah kata Rasulullah tak buat ke bid'ah lah, tak ada. Begitu juga di masa sahabat pun tak ada buat dua jemaah satu kampung, tak ada. Buat satu kampung. Malaikat sah buat, syaratnya ketak masjid, penuh masjid, tak boleh beripung di satu masjid. Boleh nak buat sah lagi ngikut qadar ketak. Kalau buat dua tu pun ketak lagi, boleh buat tiga. Buat tiga ketak lagi, boleh buat empat. Tu boleh. Atau boleh juga kerana ahli jemaah itu ada perseteruan. Balah tak boleh beripung. Kalau panggil beripung satu masjid, bergocoh lah. Bertikai, bedi kalau beripung. Ya balah. Kalau ada balah itu, boleh. Boleh buat jemaah sah lagi. Siapa nak buat jemaah sah lagi, balah. Gocoh dulu. Gocoh, buat jemaah. Boleh buat masjid sah lagi. Itu pendapat muktamad. Ada muqabil muktamad, kadang tengok kepada pandangan perkembangan khususnya di Baghdad, di masa Imam Abu Hanifah, di masa Imam Syafi'i duduk di Baghdad, jemaah berbila-bila situ. Jemaah berbila. Abu Hanifah kata boleh nak berbila jemaah. Imam Syafi'i tanggung kata berbila tu kerana bersesak. Orang ramai nak beripung satu masjid tak boleh, dia bandar besar. Bila bandar besar nak beripung satu masjid penuh, nak maya tak boleh. Itulah dia buat dua. Di Kufah, di Basrah, jadi jemaah berbila. Setengah ulama lagi faham betul hak Imam Abu Hanifah tu, kata tak ada dalil larangnya berbila. Bolehlah nak buat jemaah banyak mana pun. Asalnya cukup syarat satu masjid tu 40, satu masjid tu 40. Kau muktamad tak boleh. Kalau tak cukup, tak ada syarat dia sesak ke seteru ke, sah jemaah hak pertama saja, hak mula-mula. Hak jemaah yang kedua tak sah, wajib semaya zuhur. Atau hak Syekh Daud bubuh di dalam kitab Munyatul Musalli dia. Orang mengaji Munyatul Musalli, jumpalah tajuk ni.